Cikgu Lisa binti Lexer. Saya merupakan Cikgu Bahasa Melayu di SMK Sri Bintang Utara. Alright, so your first question is, what is your most favorite memory of being a teacher in SMK SBU? My most favorite memories. I think I have a lot of favorite memories, but I think when I think about it, my favorites are when after I have taught my students for a long time, 1 term, 2 terms, and then I see their exam results, which is very good, then I feel very happy. Kenangan termanis pada dekat sini ialah murid yang sangat menghargai cikgu, sangat menghormati, sangat ceria, dan tak ada masalah yang faktor banding dengan sekolah lain. Baik, okey. Cikgu banyak sangat kenangan paling manis tapi soalannya paling manis. Jadi paling manis pada cikgu adalah apabila cikgu bersama dengan murid-murid cikgu. Tak kisah dalam kelas, luar kelas sebagai darjah, cikgu sentiasa merasakan itu adalah saat-saat manis bersama bersama anak-anak ni adalah saat yang paling manis. Okay, DJ, your second question is, what do you think is the best part of being a teacher in China? The best part of being a teacher is definitely when I could be someone who could lead students to complete whatever they put their mind into. For example, if I am in charge of a project, I delegate the task and then watch the students showcase their leadership skills. Soalan yang terakhir pada perkara cikgu, apakah perkara yang terbaik dalam menjadi seorang guru? Perkara yang terbaik atau kenangan yang manis lah kepada cikgu ialah kejayaan anak murid dia. Kejayaan anak kita seperti A. Mana anak murid dia yang daripada awal dia gagal dalam lulus ataupun yang dulunya lulus meningkat lebih baik dapat pergi ke DVD yang lebih spek kepada anak murid adalah satu kejayaan kepada seorang guru sebenarnya. Soalan kedua, pada pendapat cikgu, apakah perkara yang terbaik menjadi seorang guru? Okey, baik. Ini pada pandangan cikgu. Perkara paling terbaik dari seorang guru adalah kami ni belajar daripada murid kami. Kami yang boleh nampak kami mengajar, tapi sebenarnya setiap hari ada sahaja perkara-perkara baru yang kami belajar. Jadi itu adalah perkara yang cikgu rasa yang kira terbaiklah dalam kehidupan seorang guru. Okey, kerana sebagai seorang guru kita tidak hanya memberi ilmu, tapi kita juga menerima ilmu daripada cikgu sahaja. Soalan yang kedua, apakah satu nasihat yang cikgu ingin berikan kepada para guru? Okey, nasihat cikgu ialah pertama, SMK yang pertama ialah mestilah kita jaga adab. Adab nombor satu, bila ada adab yang bagus, barulah ilmu itu akan dikembangkan. So kalau ilmu sahaja tanpa adab, dia tidak akan dia tak bermakna. So kita kata adalah adab dan bagi dia. Okay, teacher, for your third question, what is one piece of advice you'd like to give to the students? One piece of advice is definitely have the courage to be in something bigger than what you are normally in school. One of the best experiences of being a student is actually being part of something and not just the study part. I think that's the best advice. Thank you so much, teacher. That's it from us. beberapa orang pelajar untuk berkongsi tentang pengalaman latihan terakhir mereka sebelum sambutan Hari Guru. Dengan ini, jom kita orang dengar apa kata mereka. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Ahmad Syahid bin Khalid dari kelas 2 Delegasi.
saya Joanna. Saya adalah salah satu konduktor untuk festival hari ini. Nama saya Zara Adela daripada kelas 3 GG. Okey, untuk soalan pertama. Apakah perasaan anda apabila anda dipilih untuk menjadi salah satu pelajar untuk mempersembahkan persembahan anda nanti pada hari guru esok? Baik, perasaan saya sangat gembira lah sebab saya dapat buat persembahan untuk cikgu-cikgu bersama-sama dengan ahli pengawas dan pengawas pusat sumber. So, saya rasa macam sangat happy lah, sangat gembira dan sama-sama dengan mereka. Untuk soalan kedua pula, apakah satu ucapan yang anda ingin memberikan kepada semua guru di luar sana? Saya bercakap selamat Hari Guru dan terima kasih sebab belajar kami dari kecil dan kami akan tetap sayang cikgu setiap hari. Terima kasih. Sekarang kami ada pelanggan yang kedua yang kami akan menemubualkan. Okey, untuk soalan pertama, ada tak apa-apa perkara yang tidak dijalan seperti yang dirancang dan bagaimana awak mengatasi perkara tersebut? Memang ada sebab ada yang tak bekerjasama dalam persembahan ini. So, cara saya mengatasi masalah perkara ialah saya akan bincangkan masalah itu dengan ahli-ahli saya. Okey, untuk soalan kedua, apakah satu ucapan yang awak ingin memberikan kepada semua guru di luar sana? Okey, ucapan yang saya ingin berikan kepada semua guru di luar sana, terutamanya di guru SMK SBU, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak atas setiap jasa cikgu, atas setiap pengajaran cikgu, atas setiap penat lelah cikgu dalam bersediakan semua benda untuk kita orang. Dan saya pun mengucapkan sangatlah bersyukur atas setiap jasa cikgu kerana tanpa cikgu tak adalah kami di muka bumi ini secara bagus kita letak di sini otak berfikir sebegini. Ya Allah Tuhan, sebab cikgu, terima kasih banyak-banyak atas setiap jasa dan penat lelah cikgu. So pada hari guru ini cikgu bersukarialah dengan setiap kejayaan yang cikgu telah capai selama ini. Cikgu, selamat Hari Guru cikgu.